Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nak jadi dengan Malaysia kita ni? Kita politik patut-patut je lah. Jangan sampai merugikan diri kita sendiri. Yang tuan-tuan, baru-baru ni isu kat Long Bankers lah. Kena terminate dengan RHB Bank Angkara share gambar edit PMX bersarikan bendera Israel dan ada satu tandil lah kita kata di kedai. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi tak setuju langsung perbuatan macam tu kepada siapa sekalipun. Nabi kita tak ajar pun benda-benda tu. Nabi kita tak ajar pun. Islam melarang kita buat benda-benda macam tu. Kepada siapa sekalipun, atau kepada pihak musuh, kepada rakan-rakan, kepada adik-beradik kita dan sebagainya, tolong hentikan benda-benda macam tu. Kita boleh berbeza pendapat dalam pelbagai perkara, tapi janganlah sampai kita melanggar hukum akad Islam. Tolonglah. Kita politik patut-patut je lah. Politik sepatutnya kita membincangkan bagaimana nak membantu rakyat, bagaimana nak menjulang nama negara, bagaimana nak menambah peluang pekerjaan pada anak-anak kita, bagaimana nak pastikan negara kita ni aman, harmoni, sentosa dan sebagainya. Bukan politik ni taksub pada partian semata-mata. Parti adalah cara kita nak deliver servis kita kepada rakyat. Jadi ingat yang tu. Tak ada, politik tak berkaitan dengan akidah dan sebagainya. Politik adalah siasah. Dia duduk dalam hukum fiqh. Mungkin bukan ustaz, tapi mungkin tahu benda-benda tu sebab kita belajar. Jadi patut-patutlah janganlah kita ulangi lagi kesilapan-kesilapan macam tu kepada siapa sekalipun. Bukan kepada PMX saja, tapi kepada sesiapa sekalipun. Kita jangan buat benda-benda macam tu. Kalau tak suka pada seorang tu, kita bahas, kita beza pendapat, kita guna hujah kita, kita bagi cadangan apa yang lebih baik kalau dah kawan tu buat benda tak elok. Jadi kita stop setakat ni lah, stop. Jangan lagi dah ada kes-kes macam kat Long Bankers macam tu. Minta tolong sangat-sangat kepada siapa sekalipun, kepada pembangkang, kepada penyokong kerajaan dan sebagainya. Kita politik dasar bagaimana nak membantu rakyat, bagaimana nak menjulang nama negara kita. Tolong stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.